Pada tahun 210 Masihi, wilayah Lingling bukan sekadar berdepan cabaran biasa. Ia adalah bumi yang terlupa, terjerumus dalam cengkaman kemiskinan tegar dan bencana alam yang tak putus-putus. Rakyat menderita kelaparan, rumah tangga hancur, dan pentadbiran tempatan seolah-olah buta, gagal menawarkan sebarang sinar harapan. Kehidupan di Lingling ketika itu umpama daun kering yang menanti tiupan angin kehancuran yang pasti. Ketika itulah, satu nama yang akan mengukir sejarah tiba, Zhu Liang. Dengan reputasi sebagai ahli strategi yang luar biasa, dia tidak datang dengan pedang, tetapi dengan kebijaksanaan. Dia mengkaji setiap inci tanah, mendengar rintihan hati rakyat, dan mula merangka strategi inovatif yang tiada siapa pernah bayangkan. Zhu Liang melaksanakan reformasi tanah yang adil, memastikan setiap petani mempunyai hak. Dia memperkenalkan sistem pengairan canggih, meningkatkan hasil tanaman, dan membina infrastruktur asas yang cekap. Dalam masa singkat, Lingling yang dahulunya diambang kehancuran, kini bangkit menjadi teladan kemakmuran dan keamanan, membuktikan kebijaksanaan seorang genius mampu mengubah segalanya.